Let's go. Pintu 18. Ni banyak orang ni orang yang duduk sini. Bukan bagi pulang kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So this is rumah. Ada apa? Tak ada. Okay, tak ada. Cek kata semua. Kita risau Risau anything nanti kan kita kena Kita risau. Bila air sini. Hai. Kami dekat Anting. So, photoshoot untuk baju raya sebab tahun ni Aura tak raya dengan kita orang. Jadi, kita orang buat hari ini pada puasa ke-22. Jom kita cari pot. Kita orang buat surprise sebenarnya dekat Aura. Kita orang tak bagi tahu nak datang sini. Lepas tu dia terkejut tak? Terkejut. Sangat terkejut. Oh my god! Wow! Look at my makeup today. Jom. A few moments later. Ni outfit kita orang. Outfit check. Kita cari area lain pula. Jom. Kita tengok kat sana, jom. Hari ni ramai juga orang pakai baju Melayu semua. Tak tahulah ada iftar ataupun orang pun ada tangkap gambar kat sini sekali. Kakak ingat lagi kakak pernah gambar kat situ. Jom tangkap gambar. Kita orang daripada tadi cari lighting. Tak habis-habis gambar blur. So, sekarang pun tengah blur. jom. Cik tempat lain pula. 2 hours later. Betul lah. I love my makeup. Awak? Ya, bersama saya puji saya lah. Oh my god! Wow! Cantik, anak aku cantik, kau cantik. Belum. Salah. Betul lah kita Umi tekan mirror. Belum Okay. Dan kita orang punya sesi fotografer. Fotografer. Sesi photoshoot. Walaupun kita orang dia yang ambil gambar. Who cares? Cik, ayat sombong. Tak adalah. So, ni nak balik bilik balik. Jadi, kita orang nak pergi cari makanan untuk berbuka puasa. Gambar tadi tu cukup je lah. Asal ada dengan Aura. Sebab raya pertama ni dia raya dengan bapak dia. Jadi, gambar jadi baju raya yang sedondong tu tak tahu nak pakai bila. So, hari ni lah kita nak decide untuk ambil gambar. Let's go inside. Dia orang makan pula. Hari nak hujan lah. Pakai baju tadi. Sekejap. Aduh. Abang rasa kita nak beli makanan berbuka by Grab ke ataupun kita nak turun? By Grab. Okay.
Bye. Tapi kalau Umi anak nak jalan apa bu? Tak kena apa ending ni. Sambung next cerita. Diorang dah tukar baju balik. Nak pergi turun bawah, nak pergi cari barang makanan untuk iftar nanti. Kat bawah tu ada meeting tau, ada event. Tapi kita orang tak tahulah nak pergi lagi ke tidak. Sebab gymnya teruk kau. Jadi tak tahulah nak pergi ke tidak. Tapi kalau jalan kaki daripada sini 15 minit jalan kaki. Saya ni paling rajin kalau jalan kaki. Tengoklah nanti kita pergi cari makan apa. Kita nak pergi keluar pergi cari. Dua dah berbuka. Kita lalu kat Metek. Kalau kat Metek tak ada parking, boleh lah. Kalau tak ada, kita cari tempat lain. 2 hours later. Abang. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sunnah wa bika al-manna wa la rizqa wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina tunjuklah betul. Kita makan nasi kandar. Ambil telur sotong tak? Enak. Nasi kandar sadam. Sedap. Betul lah sedap. Betul lah bang, kata dia bang. Betul lah dia cakap. Dia tak tipu. Bukan nak betul. Ini masuk. Jadi berapa? Berapa ni dah? 40. Semua ni 40. Ikut rotong mahal lah. Okey lah, nak makan dulu. Bye bye. Selamat menyambut selera. Kita tak sure. Jom, ya abah. Kita nak pergi pool. Kita tak sure pool tu buka lagi ke tidak. So tingkat 32. Kita buat cara kita. Amisut bukan. Awak tak pernah pergi Zeta. Habis tu yang kita pergi apa tu? Tu Zeta. Tak, yang kita pergi dengan Ibu Nina. Ya, itu Zeta. Adalah. Kita nak pergi sini. Tak apa tadi ni nak cari. Paling excited. Masuk. Apa mas? Tengok. Budak ni perangai. Kampung. Rasa macam tu. Beli barang budak ni. Style. Mam modal. Meanwhile. Dapat juga ada berenang. Oh, oh. Tapi di dalam ni. Tahu apa berenang weh? Kau bergayuh.
Boleh nampak ke? Nampak. Oh, ya. Sana nak buat silang. Buruk bah, buruk. Kau nak pergi detect semua. Tadi aku baru cakap tak ada banyak pun, kata aku. Ambil kau. Good morning, my neighbors! Hello, tiba-tiba dah pagi je kan. So, saya nak tutup saya punya vlog pada kali ini dengan mengucapkan selamat tinggal tempat penginapanku. Cakap apa? Selamat Hari Raya. Tahu-tahu dah pagi je. So hari ni kita orang tak terus balik rumah. Kita orang banyak tempat lagi nak pergi. Jadi